Orang kita ada bahasa khusus nak kecek dengan gajah. Assalamualaikum dan salam bahagia adik kakak. Dalam video ni Amba nak berbicara tentang bahasa yang digunakan oleh orang kita untuk nak kecek dengan gajah. Ni tengok ni gajah tengah duk heret kayu di kapal Pak Ramak Jabat. Bahasa yang diguna oleh orang kita untuk nak berkomunikasi dengan gajah ni bukanlah bahasa Melayu. Bahasa apa saya sendiri pun tak tahu. Kena tanya pakar gajah lah deh. Dia kata terung suruh dia turun bawah deh. Terung tu ya kaki kena naik ke atas je dah. Terung kaki. Terung tunduk lah. Terung tunduk. Kalau soal lagi suruh kek kayu tu. Kek kayu tu ang. Ang deh. Ang kek kayu deh. Kalau nak gustai tu mu tu gustai. Mu laki. Nak suruh pergi kau dapat tu. Hei. Oh itu. Pelik sungguh ya. Bahasa apa? Tahu bahasa apa? Bahasa Sia pedak, bahasa Melayu pedak. Kena kaji dah ni nampak. Bahasa apa? Tapi reti sungguh lah. Reti. Peta panggil peta. Mana bijak. Mu laki mu. Mu laki. Terung tu dah suruh cetak tu lah. Turun bawah tu. Terung. Pas nak pergi ke tepi, ke tepi. Kalau di tepi kanan kiri kanan tu hida. Hida. Kita tepuk ke tepi tu segi kat ni dah. Karena suruh pergi kat kanan tepuk ke leher ni pula dia ni hida. Hida tu mana? Hida gi ya. Ya gi lah. Gi. Ada ingat lagi hida. Kalau kita bunyi hijah, bunyi pun hijah dah. Dia kecek. Hida. Gi lah. Oh, gitu. Kalau kita ke muhin. Jelas ke? Lain ke dia? Begitulah beberapa perkataan nak kecek dengan gajah. Nak berkomunikasi dengan gajah supaya dia buat kerja. Tu nanti insya-Allah saya akan tanya orang yang lebih tahu tentang perkara ni. Terima kasih kepada saudara kita yang tak saya beritahu nama dan tak saya tunjuk muka tu deh. InsyaAllah kita akan bertemu atau cari orang yang lebih tahu tentang bahasa